Tingkatan 3, bab 1. Pembahagian. Okay, now kita ada kat sini operasi bahagi. Macam mana hukumnya? Bahagi akan tolak. Bahagi jadi tolak. Soalan. A kuasa 5 bahagi A kuasa 3. Macam mana nak jawab? A kuasa 5 bahagi jadi tolak. Bahagi jadi tolak dengan 3. So kita akan dapat A kuasa 2. Kenapa? Sebab bila mana kita ada A kuasa 5 tadi, bermakna A didarab berapa kali? Didarab 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi A kuasa 3. A ada 3. A darab A darab A. Dapat? Bila darab dengan darab boleh potong tak? Boleh. So kita potong. 1, 2, 3. Jadi berapa A yang tinggal? A ada 2. So sebab itulah kita dapat A kuasa 2. Dapat? Senang? Sila komen senang.